Kalau Yana tak bagi tahu Kak Faz pasal the change of plans, Kak Faz akan terus pergi ke Cyberjaya pukul 6. Lepas tu Nizam tak akan datang. Mesti Kak Faz marah dia, betul tak? Tapi nanti kesian pula Kak Faz. Kena tunggu lama-lama dekat sana. Cik? Cik? Dulu impian, kenangan, coretan, pengalaman, insan tiada pernah ku jumpa dulu. Tapi setelah ku baca, ku mengerti sebenarnya kisah kita tiada berbeza. Kisah kita tiada berbeza. Tak apalah. Saya tak ada pesanan. Nanti saya telefon dia sendiri. Thank you. Okay, Encik Faris, saya nak tanya sikit. Apakah pandangan Encik Faris tentang perkahwinan dirancang oleh keluarga? Oh, zaman sekarang walaupun dirancang, pasangan masih perlu dikenalkan sebelum kahwin. Jadi, kalau tak berkenan, bolehlah tolak risikan tu. Bagi saya tak ada masalah. Mungkin ada baiknya. Okey, kalau macam mana pandangan Encik Faris tentang daripada segi aspek umur? Adakah umur tu memainkan peranan penting dalam perkahwinan? Umur bukan satu isu yang penting. Apa yang penting, pasangan tu mestilah pasangan yang tepat. Ramai orang bekerja keras, kumpul duit semata-mata untuk kerja kahwin. Tapi bila dah kahwin, jatuh miskin. What's the point? Saya setuju dengan pandangan Encik Faris. Saya rasa sampai di sini saja kita punya soal selidik. Jadi, terima kasihlah. Okey, sama-sama. Kalau dah siap, bagi tahu lah. Saya nak tengok juga. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Yana. Yana. Hey! Banyak yang beli barang. Yelah, berat tau. Tak nak angkat seorang-seorang. Mana Kak Faz? Kak Faz tak ada. Dia kata Nizam lagi penting daripada I. Boleh tak? You tak boleh cakap macam tu. Kak Faz mesti ada sebab yang munasabah. Yelah. Okey, I dah habis shoot. Jom, I hantar you balik. Boleh, tapi I dahaga. Tak kena pergi minum dulu, please. Okey, I pun lapar. Oh, cool. Nah. Thank you. Berat ke, ya Allah. Sir, how was your shoot tadi? Okey. Macam-macam saya dapat pasal tentang kahwin tadi. Memang tak orang yang you interview? Macam-macam orang kat tempat tu tadi you. Nanti footage saya tunjuk kat you. Yang paling menarik, I jumpa seorang budak perempuan ni. Dia kahwin masa umur 17 tahun. Sekarang ni umur dia 22 tahun. Dah ada anak 2. Degree dia belum habis lagi. That's different. Sekarang ni dah ramai orang kahwin awal you. Muda-muda dah ada anak besar. Seronok tengok dia orang. Izham ni tak habis-habis nak hint pasal kahwin dekat Yana. Baik Yana, cepat-cepat tukar topik. Izham, nanti you punya internship tu kan mula bila? I baru je confirm tadi. Hari Senin ni start. Oh, ya ke? Nanti mesti jadi lain kan bila you tak ada kat uni. Mesti I rindu dekat you. Biasalah tak ada you. Yana, kalau I tak ada kerja nanti, I datanglah tengok you. Tak semestinya I buat praktikal, I tak jenguk you langsung kat universiti. I kena juga tengok you handle club cerita filem tu. You tak percaya kat I Bukan tak percaya. Cuma I nak tengok you boleh handle tak club tu. Mestilah I boleh handle sebab I bagus. Bagus ke? Bagus lah sebab tu dia orang pilih aja naik presiden. Dia orang ke I yang pilih? Dia orang lah undi lah. Kak Faz tu memang teruk sungguh. Semata-mata sebab dia nak pergi ambil Nizam dekat Cyberjaya semua, dia buat tak tahu je dekat I. Sekarang ni pandai dengan muka dia kan? So, tak boleh hubungi Kak Faz langsung kan ni? Boleh. I je yang sengaja tak nak call. Biar dia tunggu Nizam kat situ lama-lama. Lepas tu Nizam tak datang. Lepas tu dia akan marah lah. Lepas tu dia mesti tak suka kat Nizam. Dia mesti benci kat Nizam. Betul tak? Yana? Apa? I dah kata dah I tak suka dia orang keluar sama-sama. Dia orang tak sesuai lah. Sama ada lelaki lebih berjaya ataupun perempuan yang lebih berjaya, itu tak penting. Yang penting serasi, Yana. Ya, but this is the real world. The real world bukan macam tu, Izham. Money, status and everything is important. Kalau lelaki tu tak kerja,
Perempuan je kerja mesti dirasa macam tergugat, betul tak? Sebab lelaki kan ada ego. And perempuan pula, diorang suka dimanjakan. Kalau diorang je asyik kerja, mesti diorang tak suka. Mesti diorang penat. Macam nak bahagia, betul tak? Yana, apa yang membuat you fikir macam tu? Dalam relationship, kena bertolak ansur. Jangan nak stereotipkan semua orang. Ada pasangan yang gembira walaupun diorang punya situasi berlainan. Yana, you tak boleh buat Kak Faz macam tu. Semata-mata you tak sukakan hubungan Kak Faz dengan Nizam. Baik you beritahu kat Kak Faz yang Nizam tak pergi. Tak nak. Yana. Kata tak nak lah. Nizam ni nak bawa air ke mana ni? Oh, terlupa nak beritahu you. I nak balik rumah. Nak pergi rumah you nak buat apa? Bawa you jumpa family I. Kenapa tiba-tiba hari ni? Dah lama nak bawa you, cuma tak kesempatan. Tuan-tuan memang betul Izham nak kahwin cepat-cepat. Kalau tidak, kenapa tiba-tiba sangat ni? Macam kesentukan masa je. Padahal lain kali pun boleh jumpa juga. Lagi cepat yang nak kenal family dia, lagi cepat kita boleh kahwin. Macam mana ni? Masuklah. You tunggu kejap. I nak panggil abah I. Buatlah macam rumah sendiri, ya? Itu ibu yang punya. Oh, you tak cakap pun dengan I. Your mom suka buat kerja charity work macam ni. Sebab I ingat kan your mom doktor pakar kanak-kanak je kan? Sebab I tak cerita kat you. Ni kalau I lah, that's the first thing yang I akan cakap dengan semua kawan-kawan. Come on Izham, this is great stuff tau. Ibu I memang hebat. Dia selalu dapat anugerah-anugerah untuk kerja-kerja amal dia. Jadi your mom selalu travel lah Yap, rata-rata. Macam Kak Faz. Semua tempat yang perlukan doktor sukarela, macam dekat hari tu tsunami. Dia volunteer untuk Aceh. Lepas tu Pakistan, lepas tu Palestin. Tahun lepas kat Georgia. Sekarang ni dekat Angola, Afrika. Best je. So sekarang your mom tak dekat rumah lah Tak ada. Abang I je yang ada. Ada? Ya. Bah? Bah? Ya. Abang datang. Uncle? Ya. Oh, ini Eliana ni? Ya ke? Iya ke? Hai, comelnya. Okey. Duduk. Uncle, sebenarnya dah lama sangat nak jumpa dengan Eliana. Izam selalu saja bercerita pasal Eliana. Oh, ya ke? Uncle, apa khabar Uncle? Alhamdulillah, sihat. Eliana? Okeylah. Uncle, tak apa lah Uncle panggil saya Yana je lah. Kenapa pula? Kan nama itu bagus. Nama Arab tu. Ya ke? Tak ada, kawan-kawan biasa panggil saya Yana je. Ya? Okeylah. Sorry, ya. Yang ni you Ah. Alah, cute-nya you masa kecil. Mestilah. Sekarang tak comel ke? Elah. Deng. Minuman sudah sedia. Silakan Ana. Jangan malu dan jangan segan. Nah. Uncle, tak payah susah macam ni. Mana nak ada susahnya? Tak ada susah. Sila minum. Jangan segan, jangan silu. Buat macam rumah sendiri. Ana, jangan tak tahu kuih ni uncle yang buat tau. Ya ke? Abang memang suka masak. Boleh geng Kak Ju dengan Nizam. Kat rumah ni dia seorang je masak. Ibu pula sebagai penyelia. Jadi kerja rumah ni uncle yang buat. Uncle masak, mengantar dan mengambil Izam masa di sekolah. Kerja kecil dulu. Apa lagi tak? Abah lah yang gosok baju, sedai baju. Betul tu. Disebabkan nanti tu terlampau sangat bekerja, banyak sangat kerja dia. Jadi tugas-tugas kerja di rumah ni uncle yang ambil. Follow you do anything. Yang akan tahu satu hari nanti. Uncle, yang ni gambar aunty dengan uncle Yang mana? Ni? Oh, itu masa kami muda-muda dulu. Izam pun tak ada lagi. So uncle dengan aunty kerja dekat hospital yang sama lah Ya, lama kami kerja satu tempat. Tapi disebabkan
tawaran untuk anti itu terlampau banyak daripada hospital-hospital, maka dia banyaklah tempat kerja, pindah sana pindah sini. Uncle pula tak suka nak tukar-tukar kerja ni. Tempat kerja maksudnya. Izham ni dia tak cakap pun dengan saya Uncle Doktor juga. Dia cuma kata kat saya Uncle dah pencen tu je. Hish, tak adalah. Pencen tu memanglah pencen, tapi bukannya doktor pencen, nurse pencen. Menariknya. Tak ada Uncle. Tak, saya pilih je sebab tak ramai lelaki yang suka jadi nurse kan Uncle? Oh, dulu memanglah tak ada siapa yang suka. Tapi sekarang ni banyak anak-anak muda yang bekerja sebagai nurse dah. Telefon dia. Sorry Uncle. Hello? Kak Faz. Yana. I'm leaving the office now. Sorry my battery was flat. So, Kak Faz nak hantar Nizam dulu pergi dekat Cyberjaya and I'll come back, I'll buy you dinner, okay? Apa-apa? Macam mana ni? Patut tak Yana bagi tahu dengan Kak Faz tentang pesanan Nizam sekarang?